Sesiapa yang ketika hidup dia beriman, dia saleh, kemudian dia mati, illa hafizahullah, melainkan Tuhan, kata Umar, akan jaga dia. Dan jaga siapa? Fi aqibihi wa aqibi aqibih. Tuhan akan jaga anak dia, Tuhan akan jaga cucu dia, Tuhan akan jaga cicit dia, Tuhan akan jaga keturunan dia, kata Umar. Syarat dia apa? Ma min mu'min. Tuan-tuan beriman, Allah jaga apa? Anak, tuan-tuan. Allah jaga cucu, tuan-tuan. Allah jaga cicit, tuan-tuan. Kerana apa? Kesalehan, tuan-tuan. Sa'id ibn al-Musayyib, tuan-tuan kenal? Tabi'in besar. Menantu Abu Hurairah. Dia kata apa? Saya nak sebut pada tuan-tuan lah. Dan benda ni kita sebagai ibu bapa kena ambil berat. Siapa yang ada anak, bakal ada anak, dah ada anak, wajib. Tuan-tuan kena tengok. Kadang-kadang betul lah kata orang, anak-anak adalah cerminan kepada ibu bapa. Betul. Kerana kata Sa'id ibn al-Musayyib, la azidanna fi salati min ajlika. Siapa kata? Sa'id ibn al-Musayyib. Kata-kata dia berat tau. La azidanna, aku akan tambah, aku akan semayang bagi banyak. Sa'id kata apa? Aku akan semayang bagi banyak, aku akan semayang bagi lebih. Sebab apa? Min ajlika, kerana-mu wahai anak. Apa kaitan semayang dia dengan anak dia? Apa kaitan dia tu semayang bagi banyak dengan anak dia? Kerana tuan-tuan, memang kesalehan seorang bapa dan mak yang rajin semayang, mak yang rajin baca Quran, mak yang rajin berdoa, mak yang rajin zikir pagi petang, dengan mak yang 24 jam duk tengok TikTok ya. 24 jam duk kalut artis ni bercerai, kan? Tentu tak sama. Hari ni tuan-tuan baca suratul Kahfi, jumpa tak cerita anak yatim yang ditolong oleh Khidir, yang pebaik dinding tu? Hari ni kita duk dengar macam-macam duk berlaku di kalangan anak-anak kita, di kalangan budak-budak kita, di kalangan pelajar-pelajar kita. Tuan-tuan, agama kata mau tengok mak bapak tu. Hari ni kita baca suratul Kahfi, jumpa anak yatim. Cerita apa anak yatim? Akhir pada anak yatim tu apa dia? Pasal apa Khidir tolong anak yatim tu? Bukan kerana anak yatim tu. Wa kana abuhuma salihah. Tuan-tuan baca tiap-tiap kali hari Jumaat baca. Tiap-tiap kali, tiap-tiap minggu baca. Tentu tuan-tuan jumpa ayat. Wa kana abuhuma salihah. Pasal apa Allah Ta'ala perintahkan Khidir tolong anak yatim tu? Selamatkan harta anak yatim tu. Kerana adalah kedua ibu bapanya orang saleh. Bukan kerana anak tu. Allah jaga anak tu kerana apa? Kerana pak dia saleh, mak dia saleh. Kata Umar Abdul Aziz. Menarik kata dia. Ini tuan-tuan. Ini kata-kata Umar Abdul Aziz. Dia daripada keturunan Umar Al-Khattab lah. Umar Abdul Aziz ni dia sepatutnya dia bukan anak khalifah, dia anak saudara, sepupu kan anak saudara, tapi dia jadi khalifah isteri dia. Sehingga dia kata apa? Dia kata semua benda yang aku nak Tuhan bagi. Aku nak kahwin dengan perempuan yang jadi isteri dia tu. Dia cita-cita nak kahwin dengan perempuan tu, Tuhan bagi dia kahwin dengan perempuan tu. Dia cita-cita nak jadi khalifah, Tuhan bagi dia jadi khalifah. Walaupun dari sudut nasab, dari sudut ranking dia tak termasuk dalam pewaris, tapi dia jadi. Dia kata aku cita-cita nak mati sebagai orang saleh. Dia kata, ma min mu'min yamut. Umar Abdul Aziz kata ni, ma min mu'min yamutu illa hafizahullah. Tidak ada mana-mana orang yang beriman. Ma min mu'min. Sesiapa yang ketika hidup dia beriman, dia saleh, kemudian dia mati, illa hafizahullah, melainkan Tuhan, kata Umar, akan jaga dia. Dan jaga siapa? Fi aqibihi wa aqibi aqibih. Tuhan akan jaga anak dia, Tuhan akan jaga cucu dia, Tuhan akan jaga cicit dia, Tuhan akan jaga keturunan dia, kata Umar. Syarat dia apa? Ma min mu'min. Tuan-tuan beriman, Allah jaga apa? Anak, tuan-tuan. Allah jaga cucu, tuan-tuan. Allah jaga cicit, tuan-tuan. Kerana apa? Kesalehan, tuan-tuan. Umar Abdul Aziz ulas ayat dalam suratul Fil. Pasal itu kita kalau tengok anak kita jadi kuih teruk, anak kita jadi kuih liang, anak kita jadi kuih ketak ketahuan, lagi mau kuat kita semayang. Ini lagi serabut, lagi penin, start motor, pi mana hala tak? Semak perut lah, penin lah. Salat.
Supaya apa? Bila Tuhan tengok kita soleh, Tuhan sayang anak kita. Tuhan pelihara anak kita. Ini benda yang kita kena belajar. Baik.